Hanan, kenapa ramai-ramai di dalam dewan tu siap make up bagai? Hari ini kan sekolah kita mengadakan kejohanan larian Cintai Alam Damansara. Jadi, sebelum lari mestilah kena panaskan badan dulu. Oh, macam tu. Sebelum itu, saya Hanan Imani Amsyar. Dan saya Husna Ulia. Wartawan anda pada kali ini. Dan anda sedang menonton Sharks TV. Cepat Ulia, dah nak start ni. Okey. Of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander. Sekarang kita berada di sebelah guru penyelaras kejohanan larian Cintai Alam Damansara iaitu Puan Nur Syazlin binti Muhammad Samir. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, soalannya, apakah matlamat yang ingin dicapai dalam mengadakan kejohanan larian ini? Okay, terima kasih Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan limpah kurnia dan izin daripada Yang Maha Esa, sekolah kita telah pun berjaya melaksanakan kejohanan larian Cintai Alam Damansara kali ke-22 bagi tahun 2025. Matlamat yang kita capai dalam kejohanan ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, supaya kita dapat mempersiapkan pelajar ini untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping itu, kita ingin melahirkan pelajar yang cerdas dan sihat, supaya pelajar ini dapat boleh mengeksplor diri mereka ke peringkat yang lebih tinggi, supaya dapat memperkasakan bidang sukan terutamanya, memberi semangat kepada bidang kurikulum sekolah, supaya matlamat kita untuk naik podium itu berjaya dilaksanakan mengikut apa yang kita rancang lah. Jadi soalan
seterusnya, apakah antara persiapan yang diadakan untuk kejohanan larian pada kali ini? Okey, persiapan terutama untuk pelajar-pelajar, kita telah sediakan pelajar dengan membuat latihan larian sebanyak 4 kali. Hal ini penting untuk pelajar supaya mereka lebih bersedia dari segi emosi, mental mereka, terutama fizikal, okey? Supaya apabila berlari itu tidak berlaku sebarang kecederaan atau kemudaratan kepada diri mereka dan mereka dapat berlari dengan penuh semangat, penuh kaliber sehingga ke garisan penamat dan tidak berlaku sebarang kecederaan kepada tubuh badan mereka lah, ataupun luka di mana-mana lah. Jadi persediaan ini penting supaya mereka tidak terkejut, okey? Tidak terkejut dan lebih bersedia untuk berlari dengan penuh semangat. Baik, terima kasih Cikgu atas perkongsian. Sama-sama. Bersama kita seterusnya ialah saudari Nabihah Aqilah binti Didi Herman. Assalamualaikum saudari. Apakah nasihat saudari kepada junior-junior Rumah Putra untuk memburu kejayaan dalam bidang sukan? Okey, nasihat saya untuk junior-junior saya dekat Rumah Putra, kejayaan ni dia tak datang bergolek. So, kita kena usaha untuk mendapatkan kejayaan tu. Selain kita usaha, kita juga perlu mendapat sokongan daripada keluarga, kawan-kawan, cikgu-cikgu untuk mendapat kejayaan itu. Bersama kita pada kali ini adalah saudara Muhammad Adib bin Muhammad Syafiri. Assalamualaikum saudara. Apakah perasaan saudara setelah mendapat tempat pertama untuk kategori lelaki A dalam kejohanan LCAD pada tahun ini? Alhamdulillah, saya rasa gembira dan sangat bersyukur kerana saya dapat nombor 1. Ini semua atas usaha saya dan doa. Saya terima kasih atas sokongan ayah saya dan guru-guru sebab support saya dalam larian Cita Air dalam masalah. Terima kasih saudara atas perkongsian itu tadi. Bersama kita pada kali ini ialah saudara Umar Muhaimin selaku Ketua Rumah Sukan Perdana. Jadi soalan yang ingin saya ajukan ialah sebagai Ketua Rumah Sukan, mungkin saudara boleh kongsikan kejayaan perdana menjuarai kejohanan larian Cintai Alam Damansara pada tahun ini. Pada pendapat saya selaku Ketua Rumah Sukan, saya berpandangan sebagai Ketua Rumah Sukan ini adalah saya hanya berikan langkah dan mencorakkan mereka untuk ke arah kejayaan. Pada pendapat saya lah, dia adalah lebih kepada individu itu sendiri. Kerjasama dalam pasukan kami untuk menjalani kejohanan batas desa pada tahun ini, dan juga sokongan-sokongan yang padu daripada guru-guru pembimbing yang tak henti daripada waktu kokoh seterusnya malam sebelum kejadian, dan saya hanya memberikan kata-kata semangat dan juga cadangan yang telah daripada pengalaman yang saya lalui dalam menyertai kejohanan-kejohanan sukan seperti rugby contohnya. Soalan yang seterusnya, apakah nasihat saudara kepada ahli Rumah Sukan Perdana untuk kejohanan olahraga tahunan yang akan diadakan pada tahun ini? Daripada saya merasakan saya ingin berpesan kepada ahli-ahli pasukan perdana untuk perbanyakkan latihan. Dalam bulan puasa ni, walaupun dalam bulan puasa ni kita kenalah kekalkan kita punya stamina, dan juga untuk pelari-pelari buatlah senam-senam plyometrik, lompat-lompat sana sini untuk kita meningkatkan kita punya otot, kekuatan otot untuk kita melangkah dengan lebih jauh untuk menjuarai seterusnya dalam kejohanan olahraga tahun. Terima kasih saudara Umar Muhaimin atas perkongsian itu tadi. Ya, betul suasana di Dewan hari ini. Dengan serakan rumah sukan lagi, rasa macam nak runtuh dah Dewan ni, Ulia rasa. Ya, Hana pun tengok gembira reaksi para pelajar Sharks yang mendapat tempat dalam kejohanan larian Cintai Alam Damansara kali ini. Korang happy? Kita orang pun happy. Korang pun mesti happy kan? Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharks kebat, Sharks hebat. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Sharks TV berinformasi, memacu generasi. Adios.